Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel saya iaitu Qblogs 2009 guys. So pada video kali ini ya guys, masih lagi dengan reaction video seram kita ya. Okay, so tunggu masa, jom kita tengok. Let's go kita tengok reaction video seram kita. Okay, let's go. Oh mimpi ni, mimpi. Okay. Adakah penampakan hantu? Tak ada. Pergi dapur pergi dapur. Macam sama je rumah ni. Macam episod yang itu CCTV tu. Ya, aku tak dengar suara lah. Okay dah. Woi, baik siar lampu dia. Aku lampu macam ni adalah lampu satu, lighting. Okay. Mesti aku agak dah tu horror story lagi guys. Aku dah agak dah. Ingat Simah. Hai. Asal TV di situ ke? Dah tidur mati guys. Tidur mati pula. Dibangun guys, dibangun. Oi. Oh, dia jump scare dalam ni guys, dia jump scare dalam ni. Dalam TV ni, okey. Ini selagi ada bilik. Dah agak dah pergi bilik. Pergi dapur. Wah, dua datang. Asal loceng dia bunyi macam sekolah rendah. Loceng sedar suara loceng dia. Tak ada orang. Tak ada orang. Apa kau nak lagi? Oi. Ada benda kat belakang tu guys. Tu. Kisah apalah kau nak. Dia tak pasal ada benda dia kat belakang tu. Yang apa tu yang apa ni? Rider tu yang perasan. Habis dia kena kacau ni guys. Memang sangat marah sangat aku. Ya Allah, terkejar aku. Terkejar aku. Ada lagi ke? Ada lagi. Tak terkejar aku shoot. Asal ramai orang datang ni? Biasa ni ramai tu. Oh macam Yasin. Mana ustaz? Mana? Ni dia baca Yasin. Apa dia zikir?
Oh, dia kena rasuk. Ya Allah, ya Rabbi. Kena rasuk. Ya Allah. Pandang siapa Ustaz? Ya Allah, kena rasuk rupanya. Tu Ustaz lah, siapa lagi? Ya Allah. Ustaz. Ih, Bapa. Ui, kena rasuk siap. Kerja dia, kerja dia. Okay. Si jam scare ni aku rasa. Sudah agak dah. Lagi. Okay. Jam scare ni, jam scare. Ui, ya Allah. Kau dah agak betul lah cakap jam scare kan. Saja video kita pada ni, so jangan lupa like, share, subscribe dan Assalamualaikum. Bye.